Macam biasa, teman nak sembang pasal Game Week 8, boleh dikira awal sangat lah sebab ada international break. Tapi disebabkan match ni akan jadi dramatik di antara Liverpool dan Manchester United, so teman awalkanlah video ni. Mana idaknya match ni boleh menjarakkan lagi tim teman Arsenal dengan Liverpool. So buat fan Arsenal, koma jangan marah teman pakai merchandise rival MU ni untuk video kali ni. Ni teman nak tunjukkan yang teman berada di ekosetan merah untuk match perlawanan antara Manchester United bertemu dengan Liverpool. So koma jangan ambil serius sangat ya. Atas kotak Liverpool mestilah nak menang sebab main dekat Anfield dan juga nak keluar daripada gua. Lama benar dia duduk dalam gua ni. Dah 3 kali berturut kalah, takkan 4 kali kot. Atas faktor tu memang Liverpool agak kuat lah untuk memenangi match ni. Tapi koma jangan kecilkan MU yang sedang mengecil. Biarpun dulu dema ni tim besar. Jangan koma ingat teman sokong MU untuk Game Week 8 ni, teman tak boleh terus koma ya. Atas kotak Liverpool boleh menang, tapi bagi teman lah ya, teman rasa MU lagi kuat dia punya semangat nak menang match ni. Mana idaknya Amorim dah hujung kuku dah. Ini kemungkinan last match dia untuk buktikan dia boleh kekal di Manchester United. Selama ni dia belum lagi pernah menang back to back dalam EPL sejak dia masuk Manchester United. So kali ni kalau dia menang dengan Liverpool, dia dah pecah rekod back to back menang berturut-turut dalam EPL. Tapi bila ditengok pencapaian Amorim dengan Manchester United, nampak benar dia low class punya manager. Jangan marah ya. Satu lagi teman nak up MU, Liverpool jaga-jaga. Sisa skor tu dah skor 2 biji dalam EPL. So nak cari gol ketiga, kemungkinan lawan match ni lah ya. So kau merasa kelab mana yang lebih kuat faktornya untuk memenangi match ni? Adakah Liverpool ataupun Manchester United? Komen di video ni. Apa-apa pun rival jangan koyak.